1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Buat jeruk asam. Dondong asam boy yang kat kedai tu jual tu. Kita makan buah dia, tu bijinya ni boleh ditanam. Kalau kita tak petik, dia gugur sendiri. Suka sahabat kalau kita harvest dapat hasil yang macam ni. Jadi kalau siapa suka, tanamlah. So jangan terlupa untuk tanam. Ni sahabat, ini buah mudah ditanam Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Matah ni dah mula naik. Dah pukul berapa ni sayang ni? 8 lebih, 9. 9. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat. Semoga semuanya sentiasa sihat-sihat dan ceria-ceria selalu sebagaimana Abang Pencen Suki dan Makcik Kamera. Sahabat. Sebagaimana biasa. Okay. Ada kenderaan. Sebagaimana biasa ada kenderaan kalau lalu kat sini. Betul tak sahabat? Betul. So ini saya sekarang berada di belakang rumah ni sahabat. Tengok kita ni kat mana saya pegang tongkat ni, bukan saya nak pakai tongkat sahabat ni sebenarnya. Kita hari ni sebelum tu sahabat, salam apa saya ni? Zulhijjah. Salam 1 Zulhijjah 1446 Hijrah. Semoga semuanya sentiasa sihat di samping keluarga sayang, ceria selalu, penuh semangat. Semangat tu yang saya penting dan sentiasa dalam perlindungan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah Tuhanku, berkatilah umat Islam kesemuanya. Sahabat. So ini hari santai-santai di kebun bandar, kita berada di belakang rumah ni sayang. Belakang rumah, tengok tu sayang. Nampaknya pokok-pokok saya dah warna-warna kuning ni sayang. Pokok ni warna-warna kuning, dah daun dia dah. Ini hari kita cari kebetulan sekarang ni adalah musim panas. Musim panas. Dilaporkan kalau dekat Mekah berapa sayang? Mencecah 50 darjah Celsius. Mencecah 50 darjah Celsius. Tapi kat sana mungkin panas kering sayang. Pengalaman kita dulu panas dia tidak berapa sayang? Tidak berpeluh-peluh macam kat Malaysia ni. Kalau kat Malaysia ni peluh kering, peluh dia bau busuk. Kalau kat sana tak bau peluh dia, peluh kering So sahabat, ini hari kalau kat Malaysia cuaca lebih suhu dia dalam 33 darjah Celsius. Sayang agak juga panas. Ni matahari, walaupun matahari tak terang, tapi dia punya bahang ni sahabat ni. Pokok-pokok saya ni satu hari sampai 2-3 kali nyiram. Sebelah petang, sebelah pagi, malam, petang. Tu saya kena siram. Dia kena potong pokok tu. Kalau macam ni pun sahabat, daun dia gugur juga. Kering sebab kita tanam dalam pot. Ini kita tanam dalam pot ataupun bekas-bekas pakai. Ada pot dalam bentuk polystyrene, ada pot dalam bentuk pasu, macam itulah. Ada yang dalam bentuk tong-tong cat yang terpakai, yang terbuang tu. So kita tanam tapi alhamdulillah buah dia dah banyak. Buah dia banyak. Puas juga lah makan sayang kali ni. Hari tu kita stop. Tidak tangguh-tangguh lah. Tangguh-tangguh nak petik buah dia. Tetapi kali ini tak boleh tangguh sayang. Terpaksa juga kita petik. Kita nak jadikan dia sebagai aktiviti kita sebelah indoor lah. Indoor kita nak kutip ni, nak kupik-kupik buah ni, nak buang kulit je. Kita nak buat apa ni? Alua. Buat alua. Kita nak buat alua. So jadi tengok ni dia punya daun kering ni kena buang ni sahabat ni. Nanti saya terus nak sapu, kita nak sapu sayang ni. Ada juga sayang ni, tengok ni. Peria. Dia yang hijau tu petik dia lah. Ni sahabat. Ada juga buah peria. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ni abang. Peria. Ada juga peria ni sayang. Ada macam-macam dekat belakang ni kita nyangkut-nyangkut. Kita tujuan asal kita ni hari kita ada nak petik buah kedondong. Kedondong. Daun apa sayang ni? Itu biarlah tak dimasak. Daun apa sayang kita? Daun Ajinomoto. Daun ajinomoto ataupun daun caya. Daun caya Lagi satu buah tu. So sambil-sambil tu kita petik apa yang boleh lagi kita petik buah peria. Buah peria.
So, ada juga sahabat ni yang masih pria ni dah berapa bulan umur dia. Lebih daripada 6 bulan dia pria sayang Sahabat dah kopik-kopik tengok ni sahabat ni. Ada yang pecah-pecah macam ni, pecah-pecah ni boleh makan juga kalau sudi lah. Dia bijinya kita boleh tanam macam Dia ada gugur dan tu nanti dia tumbuh balik. Habis tu gugur kat jalan raya. Tumbuh kat jalan raya. Tak tumbuhlah dia. So okey, tengok sahabat, orang kata santai-santai kebun bandar dalam macam ini pun tengok ni. Saya ambil gambar dekat. Ni kau buah peri ada 1 2 3 4 5. Ada 4 2 6 biji. 6 biji dah masak. So perianya bersebuah. Dalam peria ni pun ada sayang. Aduh, macam ni Dah layu. Bila saya tarik macam ni, buah dia dah mula gugur sahabat. So ini lagi kita nak proses dia, kita nak petik buah-buahnya dulu sahabat. Tu lah bang, sebiji tu bang. Peri lagi sebiji. Petik dia tu. Mana dia? Tu dekat kerondong belakang. Tu abang belakang. Tu. Tu. Oh ni. Okey. Petik dia lah. Ambil tu. Ni saja. Baik. Ini kedondong, ini peria. Kalau ditanam, boleh tanam dapat kedondong, tanam peria dapat peria. Macam tu. Pokoknya jangan tanyalah kat mana. Yang atas ni kecil sangat, biarlah yang kecil tu. So okey sahabat ni. Dia bergayut numpang-numpang tapi ada orang kata ataupun pokok peria ni kadang-kadang buah kedondong sayang. Pelik pula orang sebut macam. Okey sahabat saya terpaksa saya petik buah kedondong. Kita petik buah kedondong dulu sayang Sebab apa nanti kalau dalam proses kalau saya sapu dulu nanti tengah-tengah sapu ni daun dia gugur-gugur, nanti saya kena buat kerja 2 kali. Terpaksa kemas. So kita hari ni kita nak mulakan kerja. Step kita pertama Petik kedondong dan tebang kedondong. Ya, kita perang nak tebang. petik. Memendekkan, merendahkan. Step kerja kita hari ni, peria kita dah petik. Satu kerja dah selesai. Yang kedua, saya akan petik buah peria. Buah kedondong. Buah kedondong. Lepas buah kedondong, saya akan sambil-sambil tu saya akan gergaji apa-apa yang sesuai. Mungkin ke apa? Nak pruning lah kita kata, bahasa dia kita pruning mana yang perlu, daun-daun ataupun dahan-dahan yang tak perlu tu kita akan buang. Kita akan rendangkan lah. Kita akan rendahkan. Dan kalau ada kesempatan masa kita nak petik ni sayang. Ini pun kita nak kemaskan daunnya supaya dia boleh pucuk semula. Berpucuk semula sebab ini dah over sangat Dah over sangat. So kita kurangkan, kita berpetik, kita boleh simpan tapi tak akhir-akhirkan kepada mereka yang sudi menerimanya. Okey sayang, jom kita mulakan kerja-kerja kita. Okey, start kita mula. Okey sayang. Start mula sini balik. Belum buat kerja dah duduk ni macam mana ni? Penat mengah-mengah ni lagi kerja. Penat sahabat. Walaupun nampak cuaca macam ni, ada kalanya bila dah berusia ni sayang, kita tak berapa nak tahan lah badan kita. So buat kerja jangan terlalu stres. So kalau penat kita berhenti ini kat rumah je. So saya ambil ni bakul sayang untuk memudahkan kerja kita. Ini tengok ni buah yang kita dah dapat ni. Bolehlah kita masak pun sayang tadi. Kita oseng-oseng peria ataupun masak apalah sahabat. So okey, seterusnya kita nak mudahkan kerja. Ni pokok apa ni? Pokok ni bang. Pokok salam. Pokok salam ni pun dah tinggi bang. Ya sayang. So sahabat, kelakar sahabat, untuk mudah hari ni, tengok saya bawa ni hari sahabat. Saya bawa benih apa ni sayang? Nenas ataupun kaktus ni. Ini saya panggil kaktus sebab sahabat kalau nanam dia ni bukannya susah sangat nanam dia ni. Nanam dia ni kalau kita letak asalkan di tanah, umpamanya kita ambil contoh macam ni sayang ini macam ni. Kita ambil macam ni je lah kita letak kat sini kita letak macam tu, kita letak sikit je. Dia dah menempel sayang menempel kat sini. Nanti macam itu pun dia boleh berhidup sayang. Boleh hidup, boleh berbuah. Senang aja. So ini saya buat eksperimen lah. Itu kat bawah-bawah tu ada. Kita tengok nenas yang dah. Tapi tak ada cahaya matahari kan? So ini lagi kita bawa ni untuk kita kait. Kita ambil mula dari sini. Ambil gergaji juga saya. Ambil gergaji dan juga pemotong untuk memudahkan kita. So kita ada tangga untuk kita mudahkan kita. So kita
start kita mula kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk mempermudahkan dia, saya gunakan ni dah. Mudah-mudah Saya nak kerja yang mudah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tangga ni sebab apa nak ada pokok yang ni sayang? Pokok yang tinggi. Tinggi. Jadi saya kena potong gunakan ni. Tapi sebelum kita gunakan tangga tu untuk tu, Kita potong buah dulu, petik buah dulu. kita boleh gunakan tangga ni untuk tumpang-tumpang macam ni lah. Rasa buah ni sini kena habis semua lah bang. Inilah kita bermula daripada sini sayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sahabatnya. Kalau petik buah tu, kita mulakan. Ini sayangnya kita petik daripada tangkai dia ni. Tangkai agak dia sedikit pendek supaya dia pendek lagi Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong sini. Okey. Yang ini pun sama sayangnya. Yang ini saya pendekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Peralatan nak ada, nak cantik. Allah Akbar. Allah Akbar. Dia buah dekat ujung-ujung. Ini semua dalam pasu sahabat dalam pot sebab ini atas jalan raya sahabat sebenarnya. Tepi lah, bukan atas jalan raya yang tengah sayang. Oh macam ni. Sahabat ni bila pakai tongkat tu, bila macam tu susah kita kena gunakan kena tarik macam ni. Ini saya tongkat ni. Oh, dia satu tangkai je tu dah habis je. Bismillahirrahmanirrahim. Yang macam ni pun saya kena petik ni. Okey, sahabat Apa tak pendekkan lagi bang? Nanti tak boleh, nanti dia melenteng. Nanti kemudian kita pendekkan kemudian tadi kita dah cakap kita nak pendekkan kemudian kerja dia. Nanti kalau tak jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau dia pendekkan, sebenarnya kita pendekkan macam ni sayang. Ni. Tapi nanti jadi sampah ni, kita belum nak buat ni. So, kita petik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini kecil-kecil tak apa, kita tinggal remain kadang-kadang buah macam ni kecil, masih kecil sangat masih kecil sangat kita biarkan. Yang ni bismillah. Petik. Okey sayang. Kita ke sana pula. Atas ada sikit. Lindung yang pokok kuning tu. Depan sana dia kena petik Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Macam ni kan? Ini macam ni nanti kita akan potong lah. Selalu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu atas kepala. Tu biji. Tongkat ni banyak guna lah sahabatnya. Kalau dekat cerita dulu ada satu cerita tu tongkat ni digunakan untuk buat senjata. Dalam tongkat ni boleh ada pistol. Okey, angkat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kena sambil tu. Saya tak boleh lepaskan gitu aja, nanti dia melenteng. Tercampak daun-daun dia. Kerana daunnya dia buah-buah yang lain. Dia tercampak. Ni kan. Dah tua tu. Allah Akbar. Yang ni pun saya kalau petik ni tak boleh dilepas. Dia patah alhamdulillah. Ni tua-tua ni. Kan?
Dia tak nampak berserabut sangat dengan daun dia. Tangkai dia pun boleh buang juga bang. Tangkai dia. Nanti penuh dengan tangkai. Nanti kita kemaskan lagi. Okey, kita teruskan. Dah tua dah gugur. Dia kalau tua, mudah digugur pokok ni of course lah sayang dia sini. Sebab pokok dia macam pasu, dia macam dah terangkat. Salam. Ini sahabat, kita buat kerja kat tepi jalan raya. Jadi ada kenderaan lah sahabat. Yang ni memang macam dia punya ni. Pokok tu kat ni. Nanti kita ambil daripada sebelah sana. Tu atas tu pun. Okey, kita teruskan. Yang atas tu bang. Susah nak ambil. Tebang kan. Ini ke sana. Mana yang atas tu tak boleh tu maknanya Kena potong. Ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil kita pangkas sayang. Ni ada ni bang. Kecil Sana ketinggian dan sebelah tepi. Buah dia bercampak-campak dah Ada yang buah-buah yang dah kena kering jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil dekat. Kita nak elur. Okey, tak apa. Dapat gambar itu pun dah. Daun dia kering. Dia panas. Jadi kalau saya tak ambil buah dia, nanti dia lagi panas. Sebab yang dia panas nanti ni satu hari sampai 3 kali juga. Malam, subuh, petang. Cikgu nak makan. Buat air. Biar asam boy dek. Tudung asam boy. Buat jeruk, buat air. Buat air dek. Buat air. Blender dek. Kopek. Ataupun kau bagi jeruk, bagi garam ke lada, kau Google lah. Buat jeruk asam. Sedapnya ni kedondong asam boy yang kat kedai saya jual tu. Blender, lepas tu kan tapis. Ni muda. Ada yang muda, ada yang masak. Sedap. Kau Google cara nak makan dia cakap macam kedondong, apa resipi kedondong kau Belakanglah jeruk kedondong kau buat air hot. Air sedap Baik sedap. Lepas tu letak asam boy. Okey. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sahabat. Kadang-kadang sebab apa setengah orang lelaki yang tak pandai dia tak Dia pun tak nak minum asam kedondong asam boy. Bahagian sini agak Kering sangat. Kurang buah dia. Kering. Hari tu kita dah kita gugur-gugurkan macam ni sahabat So kita petik mana yang adalah okey. Manis kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kata kepala abas biji.
buah dia ini buat sahabat ni, ini pokok ni dia dah banyak buah dia, tapi air ni tak cukup ni sahabat. Air ni tak cukup. Itu yang dia apa ni, bila saya siram sampai 3 kali satu hari. Subuh pagi, subuh tu pagilah subuh, malam, petang, dekat tengah hari lepas zuhur tu, macam tu saya siram juga. Sebab terlalu panas sahabat ni. Terlalu panas sangat. Sebab dia bekas dia kecil. Ini cuma dalam pot dia je. Dia tak gigit lagi sangat. So kalau tak cukup air, kalau daun dia, katakan daun dia, kalau daun dia gugur ni, dia tak boleh buat fotosintesis nak support, bagi makan lagi. So Tu ni atas. Ini macam itu saya terpaksa petik yang saya. Sebab apa, kalau kita tak petik nanti dia tak membesar. Ataupun memang dah Kena potong dahan-dahan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, daun dia pun. Daun dia gugur lah Ini nampak macam kecil tapi dah besar. Dah tua. Ni? Ni? Mana ada lagi? Ini. Muda Ini boleh lah kita petik Macam ni muda Muda sangat. Muda sangat tak ya? Muda, cuma kita support air dia. Kita bagi support air dia. Lepas ni kita akan siram sahabat ni. Kita siram Kencang sikit daun dia tu. Bergegar pokok tu. Habis gaut dia. Nampak? Daun dia gugur. Nampak ni? Ni tengok ni. Ranting-ranting dia kering. Pengalaman saya lah sahabat, kita berkongsi pengalaman. Kalau pokok kedondong ni, dia air terendam air tak apa. Maksud saya, kalau bawah dia kita boleh takungkan dengan air, dia bertakung. Asal tak ada nyamuk lah. Tapi dia akan sedut dia. Satu hari dia sedut kering. Tapi kalau bukan pak segi macam polistin ni, saya dia melekat kat tanah. Tapi kan sebab apa? Biasanya dia boleh survive. Tapi sebab ni musim hujan, musim panas, jalan raya. Tengok ubi ni dah. Bengsan dia. Cuba kita kat sini sekarang ni. Allah Akbar yang pokok macam ni yang dah survive dia dah gigit macam tu, dia okey. Dah gigit kat tanah tu okey. Dia boleh tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya petik lah saya. Allah. Tapi kalau kita pendekkan pun cantik bang. Ini. Dia tak sayang ni. Ini petik kan? Petik lah bang. Dah sian dia tak ada kawan. Petik tak ada kawan Bagi saya, lagi satu saya nak kurangkan stres dia musim panas ni. Boleh lah. Okey, tu sambung sini. Tengok buah ni pun, kita kontak pun dia nak juga, dia boleh jatuh. Okey, Allah Akbar. Tua dah ni. Yang ni dah tua tengok sahabat ni. Yang ni tengok ni. Kuning. Ini dah tua ni. Ini kalau kita makan buah dia. Ini lepas tu biji ni boleh ditanam. Okey, sekarang kita masuk ke dalam. Jangan open tak. Panjang sangat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat celah-celah ni sahabat, ini namanya celah-celah perkebunan. Ini sahabat ni, ini Allah Akbar. Kalau buah-buah tu jatuh, dia jadi macam ni lah Kalau tak cukup air ke apa, dia jatuh macam ni Tu kita. So, dan daunnya dah gugur. Ni petanda yang dia dah ni lah tak cukup air Buah tak cukup air, dia gugur jatuh Kecil-kecil pun kalau boleh dimanfaatkan, kita ambil Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang buah yang gugur kecil-kecil macam ni dia gugur. Sebab tu saya sadahkan air sahabat sambil tu kita
siram supaya pokok-pokok ini boleh hidup. Sebab dia perlukan air yang cukup sayang. So, okey, hidup. So kita sambung sahabat. Kita petik. Allah Akbar. Kita petik bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ni banyak yang dah kuning sahabat. Betul. Dah masak-masak ni. Tengok sayang. Dia dekat ni. Ini buah dia dah kuning-kuning dah tua. Dia kalau tua, kalau kita tak petik, dia gugur sendiri. So, yang pokok peria ni sebenarnya dia menumpang lah. Pokok peria ni dia menumpang, bukan dia sebahagian daripada pokok ni. Dia menumpang dan dia hidup saja. Macam ni bukan peria ni berbuah daripada kedondong. Nanti sahabat pula pelik pula macam mana ada kedondong kat peria. Kat kedondong ada kat peria, ada peria kat kedondong. Allah Akbar. Mana lagi? Ada lagi tak? Tak ada sebiji atas ni. Kalau kita nak potong nak pruning pun dalam kadang cuaca macam ni pun berhati-hati juga sayang. Kadang sama ada sesuai ke tidak buat kerja-kerja pruning masa musim panas takut dia stres. Okey, sini selesai sudah. Sambil-sambil kita kemaskan daun. Tinggal bahagian yang sana sikit sayang, bahagian situ. Ini kes bersih bahagian atas sayang ni. Okey, sahabat yang macam ni Suka sahabat kalau kita harvest dapat hasil yang macam ni. Saya happy tak? Happy tak? Happy. Lepas tu kita fikir, lepas ni kita kenalah mengopeknya kan banyak yang tua. Kalau ada biarkan nanti yang tua-tua nanti semakin lembek. Betul ni sahabat. Nampak hari ni juga. Cuma kalau buah kedondong ni macam ni dia kita kena cepat ni. Okey, sini sebelah sini semua dah. Ni. Okey. Saya nak ambil sebelah situ pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dah berat dah saya punya ni. Allah Akbar. Okey. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tak suka kalau dia keluar buah macam ni Semua suka Jadi kalau siapa suka tanamlah. Betul tak Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah. So tinggal bahagian sini. Okey. Ni ada kat sini bismillahirrahmanirrahim. Tersentil kat sini. Kena potong dekat sini. Okey. Sahabat. Bahagian yang tinggi tu macam tu saya kena gergaji je. Gergaji je saya boleh petik.
dah penuh. Pocot gergaji. Jatuh ni sahabat. Aksen sangat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So yang terakhir kita petik. So okey sahabat, berehat di celah-celah macam ni. So nikmatilah keindahan pokok-pokok kita. Sambil tu kalau kita tengok, kalau orang lalu-lalang kita boleh sembunyi kat sini ni. Kalau komunis cari, kita sembunyi kat sini. Komunis tak nampak. Bahasa so elok dekat komunis. Ya. Komunis zaman sekarang ada komunis, kita sembunyi kat sini. Takut komunis yang sembunyi kat sini, bukan kita. Itu boleh. Itu yang polis pesan. Kenapa sayang nafikan ada komunis? Ada. Komunis ada. Ada. Kita kena berhati-hati, negara kita ni ada komunis di dalam negara kita. So jadi jangan taksub terhadap apa perasaan kita yang negara kita aman, tidak. Kita kena berwaspada. So okey sahabat, kita berhenti di sini dulu untuk ni, kita sambung mana yang kerja sikit sana, nanti kita sambung kat sana. Okey je. Okey sahabat. Dapat kita nak review ni aje lah sahabat. Mesti sahabat suka tengok benda-benda macam ni. Tengah-tengah ni. So benda ni boleh terhasil kalau kita tanam. So jangan terlupa untuk tanam sahabat. Ini buah mudah ditanam dalam tanah boleh, dalam pasu boleh, dalam polybag boleh. Mudah sangat tanam dia. Jangan kata tak boleh tanam semua. Kalau setiap rumah kurang-kurangnya patut ada satu macam pokok lada. Ada satu lada, ada pokok ni. Boleh tanam dalam pasu. So boleh buat rojak, boleh buat sontam, boleh buat jus amrah, whatever lah. Ikut selesa kita. Ini ada lagi sayang ni, yang ni. Ya. Ni. So yang ini pun saya habis terus. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni je. Boleh. Hendak seri budaya, tak nak seri budaya, tapi orang Malaysia semua boleh pandai buat Kalau benih dia senang je, kedondong yang masak tu kita makan, lepas tu kita semaikan. Macam tak percaya benih dulu, saya pun dulu tak tahu macam mana nama kedondong. So okey sahabat, kita teruskan dengan kerja sana. Kita nak pruning mana yang tinggi. Mana yang tinggi tu kita pruning sahabat. Jom sayang kita.